berjuang untuk diri sendiri. Di bawah jagaan Charlize Care, di sinilah kami temui Azlina, wanita muda berusia 30-an yang menempuh kehidupan yang sangat berbeza akibat penyakit saraf tulang. Kakinya terpaksa dipotong separuh. Namun yang lebih menyakitkan daripada luka di tubuh adalah luka yang ditinggalkan oleh kata-kata dari mereka yang tidak pernah cuba untuk memahami. Assalamualaikum. Nama masih lagi diberi Nur Azlina. Jadi ada apa orang asal Pasir Mah. Pasir Mah. Tapi untuk duduk dengan family lah, duduk dengan mak saudara. Saya ni ada pengidap penyakit neuromyelitis optica spectrum disorder. Dulu pernah stroke 2 kali, 2011, 2014. Dengan stroke lah, left side body weakness. Masa duduk dengan mak saudara? Dia pero lah, dia kecil. Dia tak ada anak lah. Tapi tak ada terdetik langsung macam aku ni ada mak, tapi aku duduk dengan orang lain. Rasa macam nak hidup macam keluarga, macam orang yang tak tahu tu. Tapi kita tak boleh nak buat gan kan. Saya reda je terima. Sebab tak boleh nak benda tu bui tu kan. Jumpa lah juga dengan kami. Tak jumpa langsung. Rasa nak balik tu ada, tapi mungkin ada rasa macam biarlah, malah lah balik. Pernah tak rasa macam gitu? Balik pun semua tak balik pun ada lagi macam gitu. Macam kita tak boleh masuk dalam tak boleh nak rasa, hati tak nak rasa. Kalau kita tak kuat untuk diri sendiri, kita boleh nak kuat untuk diri kita kan. Gitulah. Sakit tu kita sendiri tahu. Rasanya kita sendiri tahu. Yang tak sakit sekali apa? Sakit hati. Sebab kata-kata lah. Luka paling dalam bukan dari orang luar, tapi kata-kata dari darah dagingnya sendiri yang masih terkesan sehingga kini. Kau stroke tu adik-adik tahu kan? Tahulah kau. Bukan kita kat ada gini kan. Ada kita gini, tak ada orang cara. Orang dengar tak boleh nak jalan. Kalau sini Charlize Care dia jaga semua lah. Luka. Maksudnya semua dia jaga lah. Tapi tak apa, sakit tahap tak say kembali dengan adik-adik maksudnya. Bukan tak say kembali tu. Di sisi Rasa macam gitu. Rasa di sisi. Ditanya mengapa tidak mahu tinggal bersama adik-beradiknya, jawapannya tidak perlu diungkap kerana tim VitaCare sudah pun mengerti bahawa Azlina merasa dirinya disisih. Sumbangan disampaikan kepada Azlina daripada VitaCare dan setiap RM1 daripada pembelian disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Jika anda terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komen, kongsikan video ini.